berjalan pasal 1000, mendak 1000 byway guys. Tapi lawan dah sembahan mengapi dah bermula dah. So lagi kita mendak apa event kita bisa buat 1000 byway. Okay guys, jumpa lagi. Angkat tangan. Kalau tidak ada, kita akan cabut sekali lagi untuk orang lain. Ada tak? 1, 4, 0, 1. Okey, saya tanya dari mana ni? Tanya dulu, kita dari mana? Kelab mana? Dari Kuching, Jaki Jipang. Jaki Jipang, wow. Kuching. Mana Jaki Jipang? Mana grup dia? Seorang saja kah? Mana tim Jaki Jipang Bikers? Itu dia, yes, silakan. Kita berikan sekali sebagai kenangan dan tiket bertuah ini, boleh? Tampal sekali. Untuk tempos tahun sebagai lontek. Kita bagi sekali, Bro Razak kita tiketnya. Bertemu sudah mereka. Ui, keratan tiket. Pengonyo jalan bagus, bawa. Sebuah motosikal SYM. Kita ucapkan terima kasih kepada penyumbang motosikal kita. 1055. Ada tak? Come on. 1055. 2. 1055. Sekejap. Kita bagi, adakah pasangannya berjumpa di sini? Kita tengok. Padankan nombor. Cantum. 1055. Yes. Wow. Kita nak tanya dari mana ni? Siap. Dari mana? Bikers mana? STBC, Sarawak Teachers Bikers Club. Dari mana? Sarawak. Dari mana? Kuching Sibu. Dari Kuching Sarawak. Sarawak Teachers Bikers Club. Wow. Ada bawa motor tak? Baik, tak ada. Bisa ke pasok cabutan. Nak turut ketinggalan, bisa mempromosikan minyak-minyak hitam. Bagi stiker kah? Thank you. One more time. Dayak Bikers. Tu kita Dayak pun. Macam-macam cantik baju Swan Motor, Swan City. Terima kasih Haji Radwan dari
inilah motornya. 1000 cc. Are you happy? Nak lagi? Make some noise! Geng-geng bikers datang Soalan. Okey, dan malam ini mereka ada buka booth di official booth kita sampai jam 12 malam ini. Diskaun 30% untuk sesiapa yang dapatkan tiket untuk Cebu International Bike Week sahaja. Baiklah, 2 tiket ini bungkus. Letak. Dari konsert fenomena samurai diadakan. Cepat. Meletup bunyi lah. Datang atas. Naik atas. Hebat. Siapa nak? Stadium Petrajaya Kuching Sarawak. Ada di siap tengok jawapannya betul ke sini. Lain stadium. Lain stadiumnya. Coba lagi. Cuba lagi. Beri peluang. Jumatan. Namanya Jumatan. Jalamun. Silakan. Okey, Jumatan. Cantik Jumatan dah dah. Kena Jumatan. Last. Patut last day kan. Ada pengalihan momentum selepas ini. Last. Okey. Last. Ada share. Last share. Cepat. Kita nak teruskan dengan momentum selepas ini. Dataran Petrajaya Kuching Sarawak. Ada kata tolong kacau. Okey. Kau dah jual dah tak? Kita bagi buat. Kau nak sana lagi. Kau mana lagi? Kucing pun yang ngomong. Habis kita bagi peta dengan dia. Momentum selepas ini. Kita naik nanti. Kita beratur sedap. So, bisa Pikachu. Yes, tiga list. Alright. Kita akan mulakan nanti dengan Presiden dan juga wakilnya. Kita minta Presiden atau Wakil naik ke atas pentas untuk pertukaran momentum. Kita mulakan. Silakan Pemuda dari Brunei. Silakan Pemuda terlebih dahulu dan selepas itu diikuti oleh sport. Siapakah yang akan duduk dan menunggang motosikal ini balik ke kawasan mereka? Wow. Kita baca dulu. Untuk hadiah motosikal pertama, kita lihat dulu. Moka Anda sudah bersedia dengan tiket anda. Come on. Pada yang berbahagia, Encik Azmi dan Haji Wati Teddy, bersama kita kepada Yang Berhormat Premier Sarawak. Alright, begitu juga dengan Puan Agatha kita. Awal rasa. Thank you very much, Madam Agatha Sisili. Terusnya juga kepada tetamu jemputan kita yang lain, silakan. Puan Haji Dahari Zon merupakan pengurus besar Petronas Negara Berhad dan juga Encik Khalid. Terima kasih. Baiklah. Grup foto dulu, silakan. Grup foto. Beri foto dulu, kemudian kita akan bergambar bersama dengan mereka. Cukup sporty. Malam ini turut orang-orang menjadikan lagi majlis peresmian kita Cebu International Bike Week. Cebu Bike Week. Yang Gila lah Cebu. Oh, tu geng-geng kat luar tu. Geng-geng di luar. Oh, ada Cebu. Memang centro. Hop. Wah, bagilah jalan. Tahu lah, you guys punya motor. BM.
Parah tu.